Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi Aiman bin Nasaruddin. Nombor matrik saya D22315585. Saya selaku juru kamera, penyunting audio dan juga penulis skrip. Video ini adalah dokumentari yang bertajuk Menyelami Dunia Agrotech Farm di Gopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Nizam. Nombor matrik saya D22315541 dan saya merupakan pengarah projek, video editor dan juga videographer. Video ini berdurasi selama 10 minit dan projek kami ialah dokumentari yang bertajuk Menyelami Dunia Agrotech di Gopeng. Projek kami bertujuan untuk mempromosikan penonton tempat percutian dengan menikmati kehijauan alam semula jadi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Gopeng ialah sebuah bandar kecil yang terletak kira-kira 20 km dari Ipoh, ibu negeri Perak, Malaysia. Ia terkenal dengan keindahan alam semula jadi yang menarik ramai pelancong, terutama yang gemarkan aktiviti luar dan ekopelancongan. Di Gopeng terdapat sebuah tempat bercuti yang dinamakan Agrotech Farm yang terletak di Kampung Pitu Padang, kira-kira 8 km atau 20 minit dari Pekan Gopeng, Perak. Assalamualaikum. Nama saya Saiful Nizam bin Ruslan. Saya bekerja di sini hampir 4 tahun. Okey. Apa yang bestnya dekat Agrotech ni adalah satu tempat di mana ada satu tempat percutian dan tempat healing ataupun tempat relax lah untuk korang. Boleh santai-santai dengan keluarga, boleh mancing, boleh tengok petting zoo dan pelbagai lagi. Okey, apa yang membuatkan saya kerja kat sini best dan seronok adalah suasana keheningan yang sejuk, aman, damai, tak ada, maksud saya tak keluar daripada kawasan-kawasan yang sibuk. So kat sini saya pilih tempat kerja yang sangat-sangat selesa. Untuk prosedur untuk masuk ke Agrotech SJS Resort adalah sebanyak RM5 untuk dewasa lah. Untuk kanak-kanak 5 tahun dan ke bawah dan OQ adalah percuma. Aktiviti yang ada di Agrotech yang seperti anda nampak di belakang saya, ada kolam mancing. Selain kolam mancing, kita ada ATV, go-kart dan buggy. Anda boleh pusing dekat mana-mana yang korang nak, seperti lita yang kita akan bawakan dah. Untuk yang menguruskan aktiviti ini adalah tengoklah, kalau kata saya ada, saya yang uruskan. Kalau tak ada, orang lain yang akan uruskan. Seperti staf-staf kami yang ada di sini. Untuk pemetikan buah anggur, kita adalah dengan berdasarkan booking tarikh. Booking tarikh tu macam mana saya cakap? Call kita ataupun WhatsApp kita, tanya bila boleh petik buah untuk slot petik buah. Okey, kita akan bagi tarikh dan harus datang tepat pada waktu yang kita tetapkan. Untuk musim betul-betul banyak buah anggur, pada bulan 5 lah. Setiap bulan 5 dan setiap bulan 9. Itu adalah pusingan yang saya rasa sekitarnya adalah banyaklah. Buahnya antara sebulan boleh dapat 1 ke 2 tan untuk 1 bulan. Salah satu tarikan yang popular di Agrotech ialah ladang anggur yang berkeluasan 1.5 ekar. Ini memberi peluang kepada pengunjung untuk merasai kualiti hasil buah yang segar dari pokoknya. Pengurusan air dilakukan dengan cekap, di mana pemercik air digunakan sehari sekali apabila pokok anggur sedang berbunga dan berbuah. Manakala jika pokok anggur telah dibuang dahan dan daun yang lama, pemercik air digunakan 2 hari sekali bagi memastikan pengairan yang sesuai. Untuk sayur-sayuran pula, kita lebih kepada utamakan pada umum. Maksudnya bila masa saja boleh petik.
Kebun sayur di Agrotech majoriti menggunakan tanaman hidroponik yang diusahakan secara moden dan teratur. Setiap langkah dilakukan dengan penuh teliti untuk memastikan kualiti hasil tani terjamin. Dari memilih sayur yang matang hingga memastikan teknik memetik yang betul. Semuanya diperhatikan dengan profesional. Dengan setiap sayur yang dipetik, anda bukan sahaja membawa pulang hasil segar tetapi juga pengalaman yang tidak ternilai. Bekas tanaman dibasuh selepas menuai sebelum menanam semula atau jika tanaman sebelumnya berpenyakit bagi mencegah jangkitan dan memastikan kesihatan tanaman baru. Hidroponik ialah kaedah menanam tumbuhan tanpa tanah dan menggunakan larutan nutrien berair. Kebun sayur ini tidak menggunakan sebarang bahan yang menyerap air tetapi mereka menggunakan sistem akar tergantung atau dalam bahasa Inggeris root suspension. Di Kopeng Agrotech, pelaut bukan sahaja dapat menikmati kehijauan ladang tetapi juga berinteraksi dengan pelbagai haiwan di mini zoo seperti iguana, landak, rakun, merkat, kambing pygmy, berbagai spesies burung, unta, kura-kura sulcata dan lain-lain lagi. Untuk prosedur untuk membagi haiwan makan adalah dilakukan oleh para pekerja kami lah. Okey. Haiwan-haiwan yang diberi makanan oleh para pelawat adalah seperti burung dan unta. Yang lain diberi oleh para pekerja. Tempat ini menjadi kegemaran terutamanya untuk kanak-kanak. Mini zoo ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga mendidik, yang beri peluang kepada pengunjung untuk memahami kepentingan memelihara haiwan. Untuk para pelanggan yang menginap di Agrotech SGS Resort, kami menyediakan bilik penginapan. Okey, setiap bilik mempunyai 6 katil, boleh memuatkan 6 orang. Kita ada 5 bilik buat sementara ni. So boleh memuatkan 30 orang lah dalam satu-satu masa. Okey, kelebihannya adalah apabila anda masuk ke Agrotech, anda dah tak payah fikir nak naik tempat tidur, nak pergi ke mana. Itu transport apa semua kita sediakan. Fasiliti yang ada di homestay itu adalah kita ada dapur memasak, kita ada water filter, kita ada pusat karaoke, kita ada untuk barbecue dan pelbagai-bagai lagi. Homestay ini terletak di kawasan yang dikelilingi alam semula jadi dan menawarkan suasana yang tenang jauh daripada kesibukan kota serta pemandangan yang indah. Kita punya kolam pancing ada rutin harian lah. Rutin harian tu macam mana? Akan ada diberi makan 1 hari 2 kali. Dan untuk penjagaan ikan pula kita ada letak garam. Kita ada letak garam untuk ikan lebih sihat lah, lebih sihat, lebih kuat. Dan juga apabila air ni dah agak kotor, kita akan tukar air ni lah. Kita menggunakan air 100% daripada air sungai kita. Kita bukan daripada guna air pipe, kita gunakan air sungai. Kita sedut daripada luar, buat masuk ke dalam. Selain itu, apa yang anda lihat di kolam belakang saya ni, mana-mana customer atau pelanggan yang nak beri makan, makanan ada dijual di hadapan dan boleh bagi makan ikan di sini lah. Kita punya kafe menyediakan makanan-makanan cuisine Chinese food lah. Di mana apabila anda request baru kita akan masak lah. Macam sayur ke, ikan ke, ayam yang ada di Agrotech ni lah. Ikan kalau korang nak mancing, boleh mancing kat sini. Lepas tu korang boleh suruh chef masak sini pun tak ada masalah.
Okey, kita juga ada menyediakan makanan seperti western food, burger dan lain-lain. Tapi western food dan burger hanya dibuka pada hari Sabtu dan Ahad sahaja. Harapan saya kepada para pengunjung yang melawat di Agrotech Farm ni, saya harap korang enjoy datang ke sini, tak ada nak stres. Korang datang daripada luar, datang ke sini adalah untuk menikmati alam semula jadi. Korang boleh berinteraksi dengan haiwan-haiwan yang ada di Agrotech. Korang boleh menikmati makanan-makanan yang sangat-sangat sedap kat sini, dan korang juga boleh menginap kat sini, boleh menikmati dunia alam semula jadi kat sini. Okey, terima kasih.